Jepun sedang mempertimbangkan Kazakhstan sebagai sumber minyak berpotensi dalam usaha negara itu untuk mempelbagaikan import. Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepun, Rosei Akazawa berkata, hal itu susulan terdapatnya risiko gangguan bekalan dari Asia Barat yang kini dilanda konflik. Beliau berkata mempelbagaikan bekalan adalah perlu sekiranya berlaku gangguan penghantaran berpanjangan melalui Selat Hormuz iaitu laluan sebahagian besar import minyak Jepun. Pegawai Kerajaan Jepun baru-baru ini menyatakan mereka sedang berusaha memperluas pembelian minyak termasuk dari negara Asia Tenggara serta dari Amerika Selatan dan Kanada. Jepun bergantung pada negara Asia Barat untuk 94% bekalan minyaknya dengan hampir semua penghantaran melalui Selat Hormuz iaitu di mana penghantaran hampir terhenti. Pada 16 Mac, Jepun mula mengeluarkan 80 juta tong minyak, jumlah yang bersamaan dengan 45 hari bekalan minyak negara itu.